di antara perkara ghaibiyat yang tak dapat dicapai oleh panca indera manusia ataupun apa-apa nazar, kajian, penelitian yang dilakukan. Tapi benda tu akan wujud. Benda tu wujud dengan sebenarnya. Soaluna, kita akan disoal di dalam kubur. Dulu, zaman dulu lagi, sudah ada orang nak buat kajian. Ada betul ke tak ada soal kubur ni? Maka jenazah dimandikan, disemayangkan, tidak ditanam, diletakkan di dalam satu tempat dan mereka melakukan observation. Akhirnya dia berkata tak ada soal kubur, tak ada apa berlaku, mayat mereput begitu sahaja. Maka jawapan kita, ia termasuk dalam perkara ghaibiyat. Bila kata ghaibiyat, dapatkah ia dicium oleh hidung? Dapatkah ia didengar oleh telinga? Dapatkah ia dilihat oleh mata? Dapatkah ia dirasai oleh pandangan, fikiran dan sebagainya? Tidak. Dia adalah perkara yang dikhabarkan benar-benar berlaku melalui Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu asal dok bubuh kamera lah dalam kubur. Serta dok bubuh apa? Botip recorder ke, bubuh speaker ke, nak dengar azab kubur. Tak ada. Takkan kalau ada benda lain. Kecuali bagi orang tertentu yang dibuka hijabnya oleh Allah Azza wa Jalla. Itu pun orang tertentu. Dan dia pun, apa yang dia lihat tidak maksum. Kerana dia bukan Nabi. Tidak maksum makna tidak terjamin, terpelihara yang dia lihat itu benda yang sebenar. Ada kemungkinan-kemungkinan yang banyak. Jadi gurudi lubang di Siberia kononnya, tiba-tiba dengar bunyi apa? Bunyi orang kena siksa kubur. Pulanglah, tuan-tuan nak percaya ke tak percaya? Saya timbang balik benda siksa kubur ni adalah ghaibiyat. Tak ada.